Selamat sejahtera. Nama saya dan yang anak perempuan M. Selva Raja dari kelas RBT 2. Hari ini saya akan membentangkan tentang tugasan 1 iaitu laporan amali bagi pendawaian litar Swiss 2 hala, praktikal dan keselamatan elektrik. Konsep dan fungsi mengawal satu beban dari dua lokasi. Penyelesaian mobiliti dan keselamatan membolehkan pengguna menghidupkan lampu dari titik A iaitu bawah tangga dan mematikannya di titik B iaitu tingkat atas tanpa perlu berpatak balik. Yang kedua ialah anatomi Swiss 2 hala. Berbeza dengan Swiss biasa, Swiss ini mempunyai 3 terminal utama yang membenarkan pengalihan arus melalui laluan pengalih berganda. Terminal utama yang pertama ialah common, titik masuk dan keluar bekalan. L1 dan L2 pula terminal laluan alternatif untuk menyambung dan memutuskan litar. Objektif amali. Terdapat 5 tongkok penguasaan teknikal. Yang pertama, kemahiran fizikal, mengukur, memotong, membengkok dan memasang kondit PSP serta aksesori dapat papan pendawaian secara tepat. Yang kedua, prinsip logik, menganalisis mekanisme common L1 dan L2 untuk memahami lencungan laluan arus elektrik. Yang ketiga, pengujian elektrik, melaksanakan ujian keterusan dan ketubuhan menggunakan multimeter sebelum litar dihidupkan. Yang keempat, budaya keselamatan, mematuhi kod warna kabel dan memastikan bekalan diputuskan sepenuhnya semasa pemasangan. Yang kelima, penyelesaian masalah, mengaplikasikan pemikiran kritis apabila menguruskan kesesakan kabel atau ralat terminal. Di sini kita dapat melihat spesifikasi dan blueprint pendawaian. Parameter teknikal, bekalan yang diberi ialah fasa tunggal iaitu single phase 240 volt. Kabel yang digunakan ialah PVC 1.5 mm. Laluan utama mendata 67 cm. Laluan Swiss 1 menegak 25 cm. Laluan Swiss kedua menegak juga 26 cm dan laluan beban atau lampu ialah 80 cm. Ketepatan dimensi 67, 25, 26 dan 80 memastikan kabel mempunyai ruang kelegaan yang mencukupi, mencegah ketegangan mekanikal pada terminal. Peralatan tangan yang digunakan semasa amali ini ialah yang pertama, pemotong sisi, memotong kabel dan membuang lebihan pengalih koper pada terminal. Yang kedua, pelucur kabel, menanggalkan penebat PVC tanpa mencederakan terus koper. Yang ketiga, pemutus skru, mengetatkan skru terminal Swiss dan mengunci aksesori perumah. Yang keempat, pita pengukur, memastikan dimensi ditepati untuk asimilasi simetri litar. Yang kelima, gergaji kecil, memotong paip konduit PVC secara bersudut tepat iaitu 90 darjah. Dan akhir sekali, batang kapur, penanda laluan pada papan pendawaian untuk memandu pemasangan yang lurus. Komponen utama dan standard industri. Standard kod warna kabel PVC 1.5 mm. Merah merupakan kabel hidup atau lifeline, pembawa arus dari sumber. Hitam, kabel neutral, laluan kembali arus melengkapkan litar. Dan akhir sekali, hijau, kabel bumi atau dikenali sebagai earthline, perlindungan keselamatan arus bocor. Pipe conduit PVC dan clip merupakan perlindungan mekanikal kabel. Swiss 2 hala digunakan 2, mekanisme kawalan 3 terminal,
Pemegang lampu batten kotak agihan iaitu peranti perlindungan yang mempunyai suis utama RCCB, MCB. Dan akhir sekali multimeter analog merupakan instrumen visual responsif untuk pengujian parameter. Okey, mari kita melihat fasa menghasilkan tugasan ini. Fasa 1 iaitu perancangan dan penandaan dimensi, menterjemah kelakaran ke papan pendawaian. Sebelum kerja fizikal bermula, lakaran skematik diterjemahkan terus ke atas papan pendawaian. Langkah kritikal ialah yang pertama, pencarian titik pusat menggunakan pita pengukur untuk menentukan titik tengah bagi kotak simpang dan kotak suis. Yang kedua, penandaan kapur menggariskan laluan sejauh 67 cm, 25 cm, 26 cm dan 80 cm secara simetri. Mengapakah ketepatan ini penting? Bukan sekadar untuk estetik, tetapi kabel yang terlalu pendek merisikokan ketegangan terminal, manakala kabel yang terlalu panjang menyebabkan peningkatan suhu akibat kesesakan dalam konduit. Okey, fasa kedua ialah mekanikal dan perumah aksesori. Perlindungan mekanikal, pemotong pipe konduit PVC menggunakan gergaji kecil pada sudut tepat 60 darjah. Yang kedua, setiap klip konduit dipasang pada jarak sekata untuk menahan kelenturan. Hal ini adalah syarat wajib piawaian domestik untuk mengelak gangguan fizikal dan kelembapan. Yang kedua, pemasangan tapak. Kotak suis dan kotak simpang diskru mengikut tandaan kapur. Prosedur kebersihan. Ruang dalam kotak wajib dibersihkan daripada habuk kayu atau serpihan plastik untuk membolehkan kabel masuk tanpa halangan atau bengkokan tajam. Okey, fasa ketiga iaitu pendawaian logik elektrik. Laluan arus kabel PVC 1.5 mm. Bekalan hidup. Kabel merah ditarik dari kotak agihan masuk terus ke terminal common pada suis pertama. Lencungan ialah dua kabel merah menyambungkan terminal L1 ke L1 dan L2 ke L2 antara kedua-dua suis. Laluan balik return, kabel merah ditarik dari terminal common pada suis kedua ke arah beban iaitu lampu. Dan akhir sekali, pelengkap lita, kabel hitam iaitu neutral dan kabel hijau iaitu bumi ditarik terus dari kotak agihan ke terminal pemegang lampu. Fasa 4 iaitu terminasi beban dan papan agihan. Pemegang lampu, terminasi beban. Terminal L menerima kabel return dari suis kedua, manakala terminal N menerima kabel neutral dari punca bekalan. Dipasang secara kukuh untuk menampung berat fizikal mentol. Kotak agihan iaitu pusat kawalan. Hierarki perlindungan lita. Suis utama, kawalan bekalan keseluruhan. RCCB, perlindungan keselamatan nyawa daripada kebocoran arus ke bumi. MCB 6A, pemutus lita kecil khusus untuk melindungi lita lampu ini daripada arus lebihan atau lita pintar. Pengesahan keselamatan pra-bekalan kuasa. Sebelum bekalan hidup iaitu 240 volt disalurkan, dua ujian wajib dijalankan. Yang pertama, ujian keterusan integriti lita. Memastikan tiada kabel terputus di dalam konduit atau penyambungan yang longgar. Jika jarum multimeter tidak bergerak menghampiri sifar, lita adalah terbuka, bermaksud ada masalah. Yang kedua, ujian ketubuhan. Keselamatan pengguna. Ujian paling kritikal. Mengesahkan bahawa suis hanya memotong kabel hidup iaitu kabel merah. Jika suis tersilap memotong laluan neutral, mentol akan kekal bertenaga walaupun suis dimatikan. Mengundang bahaya kejutan elektrik maut semasa menukar mentol.
Adalah analisis kualiti dan hasil keseluruhan. Bacaan rintangan cemerlang. Ujian analog merekodkan rintangan menghampiri sifar, membuktikan bahawa sambungan terminal yang padat tanpa rintangan sentuhan melampau. Kekutubuhan sempurna. Kabel hidup dihalakan tepat ke Swiss. Sifar voltan mengalir ke pemegang lampu apabila Swiss dalam kedudukan off, melepasi standard keselamatan domestik. Dan akhir sekali, logik penswisan berfungsi lancar. Pertukaran kawalan litar secara berulang dari lokasi Swiss 1 dan Swiss 2 berjaya mengawal beban tanpa sebarang kegagalan mekanikal atau ralat litar pintas. Dimensi fizikal konduit kekal utuh. Cerminan profesional merentas teori ke amalan. Persediaan sebagai pendidik RBT. Pemikiran kritis ruangan, menarik kabel melalui konduit sempit, melatih kebolehan merancang laluan pengalir bagi mengelakkan kerosakan penebat. Yang kedua, disiplin teknikal, mendidik sifat teliti. Satu skru yang longgar boleh menjejaskan rintangan keseluruhan litar. Yang ketiga, kapasiti pedagogi, memberi keyakinan mutlak kepada penulis untuk mengajar modul elektrik dalam subjek reka bentuk dan teknologi secara hands-on dan selamat. Setiap penyambungan terminal adalah amanah keselamatan. Mematuhi protokol keselamatan elektrik dan kod warna bukan sekadar menyiapkan litar. Ia adalah penanda aras profesionalisme. Rujukan yang digunakan ialah Piawaian Nasional dan Keselamatan Suruhanjaya Tenaga ST 2008, iaitu Garis Panduan Pendawaian Elektrik di Bangunan Kediaman, Asas Teori Elektrik dan Elektronik, dan Dokumen Kurikulum KPM DSKP RBT tahun 5. Dedikasi dan kesimpulan penilaian. Projek pemasangan dan pengujian litar Swiss 2 hala ini telah dilaksanakan dengan jayanya, mematuhi semua spesifikasi teknikal Suruhanjaya Tenaga dan standard pendidikan KPM.